Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata madah dan indah, awal bismillah pemula bicara. Nama diberi Airanun Syirah binti Aswadi dari Sekolah Kebangsaan Balai Besar. Hobi saya ialah membaca novel. Saya suka membaca novel seperti Pelukis Jalanan, Arkitek Jalanan dan juga Impian Jalanan kerana membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki masa saya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah resensi buku yang bertajuk Bayang Sofia. Bayang Sofia merupakan sebuah novel karya Temel Abdullah yang diterbitkan oleh Imam Publication pada tahun 2024. Buku ini mempunyai sebanyak 492 muka surat. Bayang Sofia menceritakan tentang Sofia, seorang pekerja yang berdedikasi dan bijak, bercita-cita ingin berjaya di syarikat Rice dengan hasil usaha sendiri. Dia menyangka kehidupannya akan menjadi normal seperti mana orang lain. Namun, pertemuan dengan Denny, seorang ahli tinju tersohor, mengingatkan Sofia kepada sesuatu yang telah lama dilupakan. Sebuah organisasi misteri yang telah membantunya berjaya, tetapi dengan harga yang mahal. Semenjak itu, perjalanan hidup Sofia mula teruji apabila seorang lelaki daripada organisasi misteri tersebut tiba-tiba muncul dan menuntut janji lama Sofia. Sofia mula dihantui mimpi ngeri. Jika dia tidak menurut apa yang diminta, nyawa diri dan orang kesayangannya akan berada dalam bahaya. Dalam keterdesakan, Sofia hanya ada dua pilihan: turuti permintaan mereka agar orang sekelilingnya selamat, atau ingkar lalu menerima padah. Mampukah dia membuat pilihan yang tepat? Bagi saya, cerita dalam Bayang Sofia merupakan cerita yang sedikit misteri kerana penghujung ceritanya adalah misteri. Temel Abdullah pernah berkata, "Ia kekal dengan jika engkau tidak boleh berjalan. Jika terlihat kecantikannya, ingatlah penciptanya." Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.